Sebab kita tak mengaji, sebab jadi sesat. Jadi maksudnya tempat pegang, kalau kata bab pegangan kita tak betul, itulah sebab bagi sesatnya. Maka sebab mana? Sebabnya satu, daripada tidak mengaji, yakni tidak belajar agama. Tu dia. Lepas tu pergi sana kepada kitab Turah tu, kerana kitab Turah ni bahasa kita apa pula? Turas mari daripada wuras, waritha yarisu, irsan, wirasah, wurasah, turasah. Yang lurah Arab satu lurah ibda daripada waw diganti dengan ta. Taqwa asluhu waqya, tukar jadi taqwa. Turas, wuras, waritha itulah mana pesaka. Kitab-kitab Turah, kitab-kitab karangan-karangan yang ditinggal oleh para ulama. Sebab apa panggil Turah? Kerana ulama sendiri panggil waris, bukan? Nah, tengok ulama sendiri panggil waris. Waris apa? Waris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pas waris mana yang menerima pesaka? Pesaka apa? Pesaka ilmu. Innama warasu ilma. Bukan mereka pesakakan dina, harta, tidak. Maka sebab tu dia panggilkan ulama warasatul anbiya. Orang kita dah jemah pewaris. Cuba buah Melayu habis. Yang menerima pesaka. Habaq pesaka tu dia turun menurun. Kalau tak ada mereka ini, mana kita ke bawah nak kena? Sebab Nabi dah tinggal lama dah. Tapi dia tinggal pun ada waris dia. Waris inilah dia buat pesaka ni. Zaman masa sahabat itu tak ada tulis lagi jadi kitab. Mai di kemudian sampai 100 tahun lebih kurang baru ada tadwin. Tadwin betul hadis. Tulisan hadis, tafsir, macam-macam fiqh, tengok keadaan. Timbul ini tadwin pula ilmu usul. Ilmu usul fiqh macam-macam tadwin. Ulama semua tadwin tu. Maka ini pesaka yang ditinggal oleh para ulama. Ulama sendiri panggil waris, yang menerima pesaka ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu murad bila itla' al ulama ayil kamilun. Al ulama billah, bila itla' al lafzu iza utliqa insarafa ila al kamil. Kalau murad ilmu ulama lain dia kena kait ulama isu, dia kena kait gitu. Kalau itla' ulama yang nak klik hak kamil. Al-lafzu iza utliqa insarafa ila al-kamil. Gitu juga bila tu menuntut ilmu itu wajib. Talabul ilmi faridatun. Ya itla' ilmu kata. Masuk duniawi masuk habis tu. Muradnya talabul ilmi ay syar'i. Dia panggil itla'. Apabila itla' muradnya kamil. Ini betullah. Apabila begitu ulama dia karang. Maka bila ulama sebagai waris menerima pesaka, dia pergi dengan ikhlas. Tapi bila timbul masalah, dia pertahan dengan ikhlas. Dia membela dengan ikhlas dia, sebab tu keberkatan dia tu. Dia buat bukan semata fikir dia. Tengok dengan karamat dia Allah Ta'ala beri. Tengok Imam Rafi'i Allah Ta'ala beri karamat. Dia nak menulis sampai batang kayu cerah. Waktu malam dia menulis boleh. Cerah. Ini karamat Allah Ta'ala boleh menulis. Imam Nawawi cerah jari antaranya boleh menulis. Tengok ni apa kata peninggalan mereka. Apabila mereka tu buat masa Imam Syafi'i tengok dah lepas tu disyarah, diikhtisar oleh muridnya. Tengok kita nama ibu, mak, dia letak nama kita ada mak. Lepas tu disyarah, diikhtisar oleh murid Mukhtasar Imam Al-Muzani. Lepas tu disyarah pula Al-Mukhtasar, beberapa syarahan, antaranya Al-Maturidi syarah di atas Al-Mukhtasar sampai berjilid-jilid panjangnya. Ada pulanya Imam Al-Haramain buat Nihayatul Matlab, kemai besarnya. Kemana diikhtisar oleh muridnya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, letak nama Al-Basit, masih tebal besar lagi. Ikhtisar pula hak dia daripada Al-Basit, buat lagi Al-Wasit. Daripada Al-Wasit juga diikhtisarkan lagi jadi Al-Wajiz.
Kemudian Imam Rafi'i rahimahullah syarah ke Al-Wajid tu pula Fathul Aziz. Lepas Imam Rabi'i Imam Nawawi pula ikhtisar daripadanya buat ke mata Muharrar. Bapak tengok disyarah pula dahnya oleh beberapa. Dan juganya mata Minhaj Imam Nawawi disyarah oleh Syekh Ibn Hajar letak Tuhfatul Muhtaj. Syekh Ramli pula syarah tak Nihayatul Muhtaj. Al-Muhalli pula syarah. Tengok Minhaj saja. Padi ikhtisar oleh Syekh Zakaria Al-Ansari daripada Minhajut Talibin, ikhtisar Al-Minhajut Tullab. Lepas dia syarah sendiri pula nama Fathul Wahhab. Di hasiah pula Syekh Syargawi. Turun menurun. Lepas kita tinggal, siapa dia pak usahanya? Tu pesaka tu. Orang tua tinggal kebun, kita tinggal. Tak bercara. Rusak kebun tu. Kita apa rusak? Orang kata susah kat kita pun kebun dah tak bercara. Rusak rumah kita pun rusak bila tak duduk. Itulah sebab tu tuk guru kita tidak jaga ni. Dia baca ni. Tapi dia baca kitab, dia baca ni. Kitab Imam Nawawi, syarahan kitab Imam Rafi'i, kitab apa daripada atas ni turun menurun. Dia tak ada mehok fikir sendiri, tak ada. Itu dia. Sampai kutubut turas. Kitab-kitab pesaka jadi tinggal oleh para ulama sebagai warasatul anbiya. Maksud dia kata inna dinan nasihah. Agama ialah nasihat. Liman ya Rasulullah. Ya lillah wa li rasulihi sampai pada akhir wa li a'immatil muslimin, kepada imam-imam muslim. Macam mana? Dengan kita taat dan kita ikut mereka itu. Dan wa li awamihim ya ammatihim. Itu masalah ad-dinun nasihah. Apa nasihat? Arti tasfiyah. Apa tasfiyah? Tapih membersihkan diri. Mana klik pada diri kita. Sebab itulah kembali kepada kutubut turas yang dibuat oleh para ulama, mereka ikhlas dan bersih harapan Nabi SAW. Maka kita turun menurut bawa yang tu. Tu kita zaman dulu bawa tu baca kita anak murid pula mengaji dengan kaedah. Apa pula alat cikgu ilmu nahwu. Tengok tu dia buat masa tu Imam Al-Kisai, selain pada terkenal dengan qari salah satu qurra yang 7 Imam Al-Kisai, juga dikenalnya Imam Kisai An-Nahwi. Tu dia mereka imam-imam turun menurun tu bercara nahwu. Maka dia pernah kata dia tempat pengajian kita dia mengaji nahwu. Sampai tu cara sampai tu ayat Quran dia tafsir, cara i'rab ayat saja, i'rab ayatil Quran. Cara ke i'rab balaghah Quran pula ada. Tengok. Semua tu ilmu mai daripada Al-Quran. Ulama bakal hurai. Tu dia bila kita tinggal situ ini pucanya. Bila masuk bahan-bahan mari ke mana kita nak mempertahankan kaedah dia tak ada. Tengok sini. Tengok sini. Ini keliru boleh. Temu Tuhan dengan Nabi di situ, tengok menunjuk tepat gitu. Ni mudah-mudah ni, ringan-ringan cuba orang ada sih. I'rab macam mana tadi? Ya kala panggil iza sahal makna sahal i'rab. Lazim sebelah. Apabila sah makna, sah oleh i'rab. Tak lazim sah i'rab, tetap sah makna. Supaya rakibtul parasa musrajan. I'rab sah, musrajan pada tu pun sah. Sebab lapar mufrad. Halakau ni musrajan, i'rab sah. Tapi tak lazim i'rab sah tu makna tak sah. Adapun iza sahal makna, sahal i'rab. Lazim sebelah dia panggil. Tu semua tu kaedah halus tajam. Sampai tu kalau mari falsafah macam mana cakap falsafah ni dia halus serta tajam, kerana karamat Allah Ta'ala beri dalam ni. Sebab apa? Barakatnya ulama kita buat, kerana dia ikhlas. Mereka itu buat siapa nak jaga agama, kata harapan Nabi al-ulama warasatul anbiya, kata dia Allah pun puji kama innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u innama adatu hasri. Dengan mana nak? La yakhshallaha min ibadihi illa al-ulama'u. Hanya Allah Ta'ala kata, hanya hamba-hamba dia hanya patah takut ke dia, siapa dia? Tidak ada malaikat ulama. Al-ulama bila itlaq tadi insirafa ilal kamil. Tu hebatnya. Kalau kita nak tiru Quran hadis ulama tinggal berlawan tanakut secara tak sedar.
Lepas kita kata pula ulama manusia seperti kita, fikiran kita pada fikir dia buat standing kita dengan dia. Walau erak pun tak kena. Itu ke? Inilah masalah. Sebab dia panggil bangga kita, kadang-kadang kita pandang kata, kadang-kadang kita rasa mengatasi pada ulama. Itu kesilapan. Masuk bahan-bahan, orang panggil bahan-bahan itulah menyebabkan jadi rusak. Walau bagaimanapun dinasihatkan saya gira dan sepatutlah, terutama kita orang muda-muda masih apa yang kata otak tu masih bergetah, dan masih tajam fikiran tu, sungguhkanlah belajar dengan betul kaedah. Semua tu dia pengen nak jaga kesucian Al-Quran. Itu dia betul kaedah, macam kaedah nahwu, saraf, kita nak kenal kalimah. Tengok sini nak baca warisa ke warasa, barra, asluhu barara ke bariro, madda asluhu madada ke maduda ke madida. Tu kena masuk dengan lurah dengan apa tu. Itulah dia. Ngaji kaedah, barulah dia boleh terjaga ayat aku dah baca gini. Ni baca ini apa asal kaedah mari macam mana baca begini. Lepas tu dia ada pula dari segi qiraah, dia hadis pula riwayat banyak pula. Tu ulama semua dia jaga mari. Setiap bidan ulama jaga. Inilah keberkatan ilmu yang ditinggal oleh Nabi SAW. Sebab tu satu kali Jibril datang ke rumah dia, kata la inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nabi terkejut sallallahu alaihi wasallam. Dia pun kata, apa so kata yang ni bunyi-bunyi sepuluh kalimat istirja' ni? Kerana apa kata umatmu akan binasa. Bagaimana sedangkan aku kalau aku mati aku tinggal ke dia Quran dan hadis. Apa lagi? Ya dengan Quran dan hadis itulah. Enggak kita nampaklah ayat kata wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'mini wa la yazidul zalimina illa khasara. Dengan Quran lah juga terangkat saudara, dengan Quran juga jatuh. Itulah. Sebab bila kita bawa tak kena sudah. Tafsir je silap, dia panggil terlari jauh. Sebab kena tahu ini tafsir ini jalan mana tafsir. Itulah di antaranya. Maka kita kembalilah kepada apa dia tinggal kita belajar mengaji kitab-kitab Torah. Maka kitab Torah kalau kita belajar, kita boleh buka segala mana kita. Tapi jadi masalah bila timbul masalah sebab kita nak buka tayang sendiri, kita tak kena kaedah. Nak tengok macam mana? Bila tu ada kaedah, kita buka tengok sendiri. Itu di antara lain dah.